Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam siaran Jom Berkebun. Alhamdulillah, walaupun cuaca agak mendung, tapi kita semangat untuk datang ke kebun ni. Semoga yang menonton video ni diberi kesihatan yang baik, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Okey sahabat, tanpa berlengah lagi, kita terus apa yang kita nak buat hari ni. Kemungkinan kita akan menebas di bahagian bawah sana. Okey sahabat, jom semangat. Okey sahabat, kita akan membuat sesuatu di bahagian bawah ni. Agak semak sikit. Kita mungkin akan memangkas pucuk ubi kayu ni, dan kita akan menebang juga pokok pisang hutan ni. Okey sahabat, kita akan menyalut buah pisang ni. Jom. Kalau kita tak salut, kemungkinan kita tidak akan mendapat hasilnya. Okey sahabat, teruskan. Okey sahabat, nampaknya ada satu tandan pisang sematu dah tua. Kita ambil sebelum dimakan oleh musuh. Ayo. Alhamdulillah, kita dah dapat pisang sematu. Okey sahabat, terus. Inilah tempat yang kita tebas hari ini menggunakan sabit. Alhamdulillah, kita buat jalur dulu. Semoga minggu depan kita akan terus memangkas pucuk ubi kayu. Ya sahabat, ni pokok manggis belum lagi mengeluarkan hasil. Dan ini adalah rumpun buluh lemang. Dah semakin membesar dan merendang. Ini lagi satu pohon.
Ni pokok durian kita juga semakin membesar. Alhamdulillah. Kita membuat tebasan di bahagian laluan dulu. Semoga minggu depan kita akan memangkas di bahagian ni. Agak semak dengan pucuk ubi kayu ni. Okey sahabat, kita terus lanjut. Kita buat di bahagian lain pula. Okey sahabat, ni pokok rambutan. Okey, seperti biasa apabila kita nak balik ke rumah, kita mengambil hasil dulu. Ini kita ambil 5 kuntung bunga kantan. Kita ambil sejambak daun pandan ni. Dan alhamdulillah kita dapat pisang sematu. Dapatlah kita berbahagi kedua dengan sahabat saya. Alhamdulillah. Okey sahabat, mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Terima kasih kepada yang terus menyokong video saya ni. Kepada yang baru jumpa channel ni, saya harap anda semua dapat like, komen, share dan juga subscribe. Okey sahabat, kita berjumpa lagi. Alhamdulillah, semangat. Jom demo ke kebun. Ayo. Kita menuju pulang. Okey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain masa. Alhamdulillah.